Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, ini sedikit ringkasan bagaimana untuk membuat pendaftaran permis makanan dan juga pendaftaran akaun FOSIM. Okey, pendaftaran FOSIM dulu, kemudian pendaftaran permis makanan. Jadi, anda kena pergi laman web FOSIM seperti dalam gambar ini. Okey, pendaftaran permis adalah di bawah bahagian 2, Peraturan Kebersihan Makanan 29. Pendaftaran permis makanan adalah wajib. Semua permis makanan wajib mendaftar permis dengan KKM selaras dengan Peraturan 3 bracket 1 di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan perlu buat pembaruan setiap 3 tahun sekali. Seseorang itu boleh melakukan satu kesalahan sekiranya gagal untuk mendapatkan permisnya, mendaftarkan permisnya dan boleh disabitkan denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara selama tidak melebihi 2 tahun. Dan pendaftaran ini adalah percuma. Bagaimana nak berdaftar? Pertama, anda perlu pergi layari website fosim.moh.gov.my. So, kemudian anda pergi bahagian daftar. Anda masukkan nama penuh, identiti kad pengenalan, alamat email dan telefon bimbit. Pastikan alamat email ini aktif dan nombor telefon bimbit juga aktif. Dinasihatkan untuk buka pendaftaran permis makanan ni, kalau anda ada SSM, biarlah owner syarikat tu yang daftar nama yang sama dengan SSM. Jadi sebab kita akan daftar permis mengikut nama syarikat anda. Okay. So, lepas anda dah daftar, anda akan dapat email. So, aktifkan akaun dan log masuk email dan klik untuk mengaktifkan akaun anda. So, log masuk email yang berdaftar kat FOSIM, mereka akan hantar seperti ini. Klik yang biru ini, kemudian klik untuk mengaktifkan akaun dan perlu cipta kata laluan. Sila ciptakan laluan untuk login FOSIM. Setelah berjaya, aktifkan dan menerima email anda. Setelah berjaya, anda akan menerima email pengaktifan kata laluan yang telah berjaya. Untuk pesanan anda semua, pastikan anda menggunakan laptop. Elakkan menggunakan handphone. Okay? Selepas anda dah dapat ID dan login, log masuk FOSIM, log masuk menggunakan ID dan kata laluan yang telah diaktifkan. Pastikan log masuk serta-merta untuk pengaktifkan akaun berjaya. Okay? Log masuk ID yang telah anda masukkan ID yang sudah diaktifkan dan log masukkan kata laluan. Okay, setelah anda dapat berjaya masuk, anda kena kemas kini profil saya. Sediakan salinan IC untuk dimuatkan naik. Klik profil saya, kemas kini lengkap maklumat yang diperlukan, muat naik salinan IC dan klik hantar. So, anda masukkan IC untuk dikemas kini. Okay. Selepas dah kemas kini profil, anda perlu daftar syarikat jika adalah. Okey, sediakan salinan SSM untuk dimuat naik. Klik menu pendaftaran permohonan, pendaftaran syarikat dalam negara, lengkapkan maklumat muat narik salinan SSM dan klik terus pengesan. So, anda pergi dekat di sini pendaftaran, kemudian anda lihat di sini adalah syarikat dalam negara. Okey, pergi pendaftaran, lepas tu dia akan dapat petak begini. Dan ini adalah nombor 3, anda syarikat dalam negara. So, dia akan display seperti inilah. So, anda masukkan pemilihan pendaftaran syarikat, nama syarikat, maklumat dihubungi. So, anda masukkan juga salinan SSM. So, anda juga pilihlah anda kategori mana, pengilang ke, trader ke, pengedar ke, pengeksport ke, pengimport, ejen pengantar, konsultan, pembekal, middleman atau dan lain. Okay. So, anda upload di sini dalam format PDF atau JPEG. Semua naik, lepas tu simpan dan seterusnya klik hantar. Okay. So, bila anda dah hantar, anda akan dapat senarai nama syarikat anda di carian di sini. So, akan terpapar nama syarikat anda lah. So, ini ada nombor pendaftaran syarikat, so nama syarikat, alamat dan tarikh anda daftar dan status berdaftar. Okay, ini step pendaftaran syarikat. Okay, selepas dapat pendaftaran syarikat, anda perlu pula untuk mendaftar permis makanan. Okay, klik menu pendaftaran, permohonan, pendaftaran permis, lengkapkan maklumat yang diperlukan dan hantar pengesan. Jadi, step pertama, you klik pendaftar, kemudian permis. So, anda klik kat 3 ni dekat sini, permis. Selepas tu, anda akan dapat begini. So, anda pilih kalau ada syarikat, tekan ada syarikat.
Jadi anda akan pilih syarikat yang telah anda daftar. So tiada syarikat, letak tiada syarikat. Jika ada syarikat, so automatik anda boleh pilih alamat yang sama ataupun alamat yang berbeza. Jika alamat sama, dia akan sama dengan anak syarikat. Jika alamat tak sama, anda boleh ubah di alamat di sini. Okay, nama syarikat maybe berbeza. Alamat sama tapi maybe nama kedai tu berbeza. So anda boleh edit di sinilah, kemaskini di sini. Kemudian anda bila ada company anda ada lesen PBT, lesen perniagaan, anda ke upload lah, muat turun dokumen lesen PBT. Kalau anda daripada Shah Alam, Majlis Madrasah Shah Alam, anda pilih. So anda upload. Tapi jika anda tiada lesen perniagaan, so ini tidak wajib untuk muat turun. Okay. Kemudian masukkan maklumat kategori premis. So contohnya kategori kantin sekolah ataupun kategori premis. So kat sini yang akan menggunakan term pendaftaran permis. Okey, anda kategori apa? Permis P1 ataupun P0 permis tidak rasmi, P1 permis makan yang terlibat dalam pengenalan makanan, P2 permis makan yang terlibat dalam catering atau catering makanan besar-besaran, P3 permis di mana makanan disedia, diproses, disimpan, dihidang untuk jualan, P4 semua kenderaan yang makan disedia dimakan jual. Okey. So anda pilih dulu resap kategori permis. Kalau anda dah pilih, dia akan automatik akan pilihkan kategori permis. So, seperti contoh begini. Saya kata saya pilih kantin sekolah. Jadi dia automatik keluar P3 permis di mana makanan disedia, diproses, disimpan dan dihidang untuk jualan. Okey. Kalau anda, so bila ada kata klik naik dokumen, so anda masukkanlah lesen yang berkaitan. Lesen berkuasa tempatan atau lesen jaminan keselamatan makanan, program jaminan keselamatan, contoh mesti, JMP, HACCP, so you boleh upload. Kalau tak ada, just biarkan saja. Lepas tu pergi ke step seterusnya, anda akan terus maklumat permis. So anda ke maklumat permis ni yang dah dikemaskini seperti anda kemaskini di profil tadilah. So lepas tu anda terus step seterusnya, maklumat yang berkaitan, anda beli ke pasaran domestik, adakah terletak di RM Lebuh-Raya? Jika tidak, tekan tidak. Adakah program jaminan keselamatan makanan PJKM sejahtera ada ke tiada? Kalau ada, tekan tiada. Ada. Ya, kalau tiada, tekan tidak. Okey. Lepas tu bilangan pengirim makanan berapa orang? So kalau warga negara berapa, warga asing berapa, so dah automatik. Kemudian anda pergi terus untuk tambah produk. Jika anda ada produk, bagaimana? Anda klik je tambah produk, dia akan keluarkan feature begini. So anda pilihlah kategori produk apa. Contoh kalau produk tu anda nak pilih makanan siap dimasak, jenis produk juga makanan siap masak. So dia akan display nanti dekat bahagian tu adalah produk yang produk anda. Okey, anda pilih dah produk itu. Okey. So lepas tu kemaskini, sebelum anda buat pengesahan, anda kena kemaskini dan tengok balik maklumat permis, maklumat pemilik permis, dan juga kategori bilangan pengguna makanan, apa kategori dia. Okey. So pasaran di mana, kalau semua okey, ni tadi kita dah pilih makanan siap dimasak. So anda tekan button nombor 13 ni, mengesahkan maklumat di atas, kemudian klik hantar. So akan anda nampak pendaftaran permis makanan anda secara talian telah berjaya. Sila cetak perakuan pendaftaran permis untuk simpanan anda untuk tujuan pemeriksaan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, sila hubungi pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Just tekan OK. So bila dah OK, bagaimana nak anda print anda punya pendaftaran permis makanan? Anda pergi balik dekat tadi tu, pendaftaran permis makanan tadi you daftar sini. So pergi dekat syarian, nanti dia akan keluarkan senarai di sini. So anda akan klik button biru di sini. Lepas tu anda akan dapat features begini. Anda pergi button biru di tepi ini, anda tekan cetak perakuan pendaftaran permis makanan. So anda dah berjaya untuk daftar. Dan juga boleh klik print pendaftaran permis makanan. Jadi pamerkan perakuan pendaftaran permis makanan wajib dipamerkan di permis anda. Tempoh salaku perakuan adalah 3 tahun. So ini adalah contoh slip pendaftaran permis makanan. Okey. Itu saja perkongsian daripada Cikgu Faizlah. Semoga video ini bermanfaat dan ramai lagi boleh buat pendaftaran permis makanan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.